Okey, sekarang kita dah sampai di Kampung Tua, ya. Kampung Tua di Nong Sah ya ni. Sekarang kita lagi bikin sorting dia punya ataupun packing barang-barang yang harus diberikan pada yang memerlukan nanti, ya. Support kita semua ya. Kita sedang usahalah, walau macam mana pun usaha mana yang boleh, insya-Allah. Okey, ini kita ada daripada tim Together Volunteer. Nama dia Encik Ahmad Syahrudin. Mari kita terimakan apa yang dia nak katakan untuk kita sebentar ya. Okey, Assalamualaikum semua. Saya sekarang di Kampung Nong Sah. Betul Kampung Nong Sah ya? Kampung Tua Nong Sah. Sekarang kami sudah membuat hamper untuk 100 orang. Alhamdulillah kami dapat mengumpulkan dana secukupnya. InsyaAllah lagi berapa 1 jam lagi kita akan memberilah kepada mereka dan agihkan kepada mereka. InsyaAllah, ampun doakan. Terima kasih. Stop, we find our way. Move so fast, we make it last. Chasing time, it's running past. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Alhamdulillah, hari ini kita beramai-ramai untuk packing yang disponsori oleh Ahmad Niatin, ikut bergabung bersama Oma Indada. Sekarang kita berada di Kampung Tua Nong Sah. Wah, walaupun berpeluh-peluh, kata orang, semangat. Okay. Pembantu daripada Kampung Nong Sah sendiri ni yang sedang membantu kita. Ya. Semua benar lelah, semua satu kali ramai-ramai. Ya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu di dalam channel kita, Oma dan Dada YouTube channel. Dan kali ini kamu semua lihat kita ada 3 orang sahabat saya ni daripada Singapura yang digelar Together Support. Ya, ini tim mereka yang mengumpulkan dana yang mana awak nampak di belakang kita ni yang kita akan bagikan di kampung ini, di Kampung Tua, Kampung Bakau Serip, Nong Sah. Okey. Sekarang kita dengar sepatah dua kata daripada sahabat-sahabat kita. Actually hari ini kita berkolaborasi, ya, kita membantu antara satu sama lain untuk jayakan program ini, ya, program amal ini yang kita semangat sangat orang Singapura ni yang telah membantu orang-orang kampung di sini, ya. Kita dengar apa kata-kata mereka, ya. Okay, afternoon. I Patrick from Singapore. Come from Singapore. We here together for the volunteer in this kampung trip. Kampung to provide volunteers for hamper to the poor. Okay, next I pass to Ahmad, my follower friend and good friend. Okey, Assalamualaikum. Selamat siang. Okey, ini pertama kali saya bergabung bersama ini legend YouTuber ni yang main-main tau dari Singapura ni. Saya pun dari Singapura juga. Ni pertama kali saya bergabung dengan dia untuk ke Batam untuk membuat donasi kepada orang-orang yang susah di Kampung Bakau Sirip. Kampung Tua Bakau Sirip Nong Sah. Sekarang saya kasih kepada teman saya untuk berbual.
அன்பான மதிய வணக்கம். இப்பொழுது நாங்கள் பாத்தாம் கம்போங் துவா நோங்சால இருக்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்து ஏழைப்பட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறனால இந்த கம்பத்தில் நாங்கள் சிங்கப்பூர்லேருந்து டொனேஷன் கொண்டு வந்து இங்கே கொடுக்கலான்னு வந்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து யூடியூபர் நம்ம ஓமா டாடா அவங்க மூலிமா நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இதை வந்து எடுத்து நடத்தி கொடுக்க போகிறோம். டொனேஷன் பண்ண எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. வணக்கம். Okey, sekarang kamu semua sudah mendengarkan sahabat-sahabat saya daripada Singapura yang berbeza bangsa dan agama, tapi mereka satu hati menjayakan program ini, yang program kerja amal kami yang kami telah lakukan selama 2-3 tahun ni. Mereka sangat-sangat memberi semangat kepada kita dan kita dapat membantu mereka. InsyaAllah, siapa tahu lain kali ada yang lagi banyak penderma yang mahu mendermakan kata orang tu program ini ya, yang kita akan datang buat nanti insya-Allah. Okey, jangan lupa ini apa nama tim mereka? Together Support. Okey, ini tim mereka. Ya, ingat nama tu ya, Together Support. Ingat muka mereka dan ingat nama mereka. InsyaAllah diorang akan usahakan lagi untuk kita. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa like, subscribe, komen and share kita punya YouTube channel Oma dan Dada. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Okey, sekian. Terima kasih. Selamat petang, ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Okey, sekarang sementara tunggu yang lain hadir, ini saya ambil kesempatan enggak buang masa untuk mengagihkan tudung untuk hijab untuk kaum wanita. So kita tak mau buang masa lagi. Let's go. Okey, sekarang kita mau memberi hamper kepada penduduk di sini ya. Okey. Ayo, let's go. Let's go. Okey, sekarang kita dah sampai ke hujung rancangan kita ni hari ini. Alhamdulillah, semua dah bersyukur and all thankful lah. All thankful that we made it
Okay, we made it. Yes. 100 packs, 100 packs of all these, what they call it, those hampers. Okay, we made it. And thank you to all the donors in Singapore, and thank you to these 3 people that do the collection of the donors from Singapore. Okay, dan kita dah tiba masanya untuk kita tutup rancangan hari ini. Ibu-ibu, bersyukur enggak? Alhamdulillah. Okey. Jangan lupa channel kita ya. Subscribe, like, komen dan share. Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, sekian, jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari kedua untuk kita melaksanakan niat kita daripada Singapura yang untuk mengagihkan makanan pula hari ini bersama tim Together Support. Jadi sekarang ini Cik Ahmad kita, Ahmad Charudin, Mr. Patrick di sini dan Gaya di sini. Ya, juga ini Omar kalau semua kenal kan. Okay. Jadi boleh bukakan satu ini bentonya. Okey, hari ini kita nak serahkan kepada yang yang memerlukan. Ya, betul, Jadi betul. kita serahkan macam gini bentonya dan beserta air minuman juga. Ya, doakan kita supaya cuaca menyokong kita hari ini. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Together Support Team yang membantu untuk orang-orang di sini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Dan di samping itu, kita nak mendoakan untuk diorang juga ya, panjang umur, murah rezeki yang telah menderma daripada Singapura. Jadi, jangan lupa support channel kita daripada like, subscribe, komen, share. Asyik. Terima kasih.
Okay, sekarang Alhamdulillah sudah habis. Okay, thanks God that we have finished accomplished our mission. Okay, we have accomplished. Okay, the 200 packets of what they call it, beto. And yesterday there is 100 over what they call it, hamper at Kampung Tua. So we accomplished our mission for our charity job for now. So hopefully those who are watching, please like, share, comment, and subscribe our Oma and Dada channel. And these three people who is very supportive, very, very supportive, who help us along with the program, they are the people who do the collection of donors. So getting people together to contribute. Okay? These are the, okay? The Ahmad, the Patrick, and Miss Jaya. Okay? Thank God we have accomplished. A few moments later. Assalamualaikum semua. Saya dari wakil Singapura. Ini daripada Puan Noria. Dia mau kasih ke donasi kepada masjid yang amat memerlukan. Saya serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini ada rezeki daripada hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya untuk dikasih ke masjid yang sangat memerlukan. Jadi kita serahkan kepada Ibu Nura, isteri daripada Imam Malik. Okey, InsyaAllah kami sampaikan. Terima kasih yang telah memberikan sumbangan. InsyaAllah kami sampaikan kepada yang membutuhkan. 2,000 years later. Okay, sekarang kita sudah selesai. Kita dah accomplish, kita sudah selesai dengan semua pekerjaan-pekerjaan amal kita. Yang mana-mana yang teman-teman kita yang follow YouTube, Oma dan Dada YouTube channel. Okay, hari ini hari untuk kita pulang. Kita sudah selesai dengan kerja amal kita yang dengan dengan tim together we support. Ini dia, mereka juga akan kembali bersama-sama kita. Terima kasih kepada yang donor-donor daripada Singapura ya. Okay, yang Ahmad yang jelaskan. Ya, saya pun juga terima kasih kepada Abang Tahir dan isterinya kerana memberikan kami warga Singapura bersama-sama peluang untuk explore dan ambil ni peluang untuk buka mata, tengok suasana keadaan orang-orang di sini lah. Orang susah. So susah yang memerlukan. berapa 2 hari ni cuaca agak tak baik, tapi Alhamdulillah dengan izinnya kita dapat melakukan tugas ini dengan sukses. Dan terima kasih kepada kita punya cameraman Cik Danny. Terima kasih banyak-banyak. Juga kita dalam kesusahan dan dia juga yang dapat membantu kita semua ya. Susah senang kita bersama semua. InsyaAllah. Okay, jadi kita bertemu ke projek 2. yang kedua nanti lain kali kita akan jumpa lagi. Kita akan buat sekali lagi InsyaAllah. Sama kita menantikan penderma-penderma yang murah hati nanti lain kali InsyaAllah. Ya, kita akan buat lagi sekali. Macam tu. InsyaAllah mungkin datang tu 1 lori ya. Lori. Yang penting Macam mana kaya happy? positif. Sangat Patrick. Happy. Okay, so next time we try to do it one more time. Okay? Yes. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sekian sebelum kita mengundurkan diri. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Okay. Whee!